Okay geng, berita terbaru Civic FE update 360 version 3. Ini yang touchscreen punya lah. Ini e-SUV tak boleh letak dalam logo, kita letak bawah. Tapi nak letak dalam ni boleh gak, kena custom. Tapi abang ni nak tukar logo, dia cakap kita biarlah. Sini pakai casing, kamera takkan terusik. Sini pakai casing juga, so kamera takkan ditouch atau usik. Sini pakai casing juga, so takkan ada usik kamera lah. Kita ganti pakai yang lagi clear 307 Sony. Merah ada, sini ada, kiri pun ada. Ini masuk kereta punya. Ramai pasal marah kat saya. Nampak auto trigger. Ayah, tak boleh fokus dah. Gambar memang cantik lah. Sekejap kita nanti try dekat luar, sebab ini kamera saya tak detect lighting. Okay, tak apa. Car color hitam, jadi hitam. Nampak? Senang hitam. Ni recorder. Channel play, tekan sini. Interplay. Interplay. Masuk listing. Ini yang dah record lah. Maybe setiap 3 minit dia record. Okay. Pen drive 64GB pun dah cukup lah. Lane wash tak ada isu, masih ada lane wash. Even lane wash pun lagi teruk pada kita punya 360 lah. Ni kamera parameter. Tu ada brightness, boleh adjust sikit, naikkan saturation sikit, macam tu lah. Kalau tak confident, default je. Jom kita pergi try jalan-jalan. Ambilight belakang pun abang ni pasang, kiri kanan. Tu radar ada naik situ tadi. Kalau dekat, gila terang. Memang HD kau-kau. Calibrate pun cun. Memang HD. Ini kalah CRV punya 360 ni. Memang lagi power, lagi jelas. Ni tengok atas jalan dah. Sangat clear sekejap. Tu clear kan, clear. Tak ada pixel pecah punya macam yang sebelum ni. Upgrade betul lah, memang betul-betul upgrade. Blind spot pun function. Tengok ni blind spot. Kalau kita potong lori ni, dia menyala juga. Tu Master drive atas 30, signal kiri kanan tak boleh function. Signal kiri bang. Dan wash macam biasa. Kalau kanan tak ada. Tengok tak ada. Sebab atas 30. Kalau nak pergi ada atas 30, tekan ni 2 kali. Okay, bagi signal kanan dia akan ada. Tu view macam ni lah. Okay, ini master drive lah. Kalau nak off, back sini. So sini kalau nak cepat boleh pakai knob. So ni tak puas lagi, tekan jadi kuat. Okay, nak ni off, back. Tekan lama sikit. Dah. Boleh touch screen, tak payah knob-knob lagi. Gambar pun clear.